Sebab tu saya kata orang 40-an ni dia adalah dipanggil sebagai 30-an dia didesak untuk mencapai sesuatu. Dia ada desakan nak capai sesuatu, dia dah capai. Bila dia capai, dia ada tekanan pula nak prove pada orang apa yang dia capai. That's 40s yang kemudian Tuan Haji misal krisis middle age crisis. Middle age crisis adalah circle crisis. Middle age crisis adalah circle crisis. Itu pergaulan yang anda pilih. Sebenarnya manusia ni bukanlah makhluk yang berkehendak. Kita ni bukan makhluk yang berkehendak. Okey, dalam konteks ni saya kata kerana kita berada dalam persekitaran yang membina kehendak, kita terjun dalam kehendak. Itu dia kata makan beridang. Makan beridang tuan-tuan makan beridang. Bila makan beridang, tuan-tuan bukan orang yang makan banyak. Tapi kerana makan beridang, tak boleh nak undur diri daripada hidangan makanan tu sebab orang lain tengah makan. Tuan-tuan makan beridang. Tuan-tuan bukan orang yang makan banyak lauk. Tapi kerana sifat orang dalam hidangan tu makan banyak lauk, tuan-tuan nak jaga tertib makan beridang, maka tuan-tuan pun masuk sekali. Berarti krisis orang 40 adalah dipanggil sebagai krisis proven. Dia nak membuktikan diri dia. Yang saya kata sampai bila pun tak akan terbukti. Sebab anda nak membuktikan sesuatu pada ukuran masyarakat. Ukuran masyarakat tak pernah berhenti. Middle age crisis ni adalah kecilkan circle anda. Circle yang dipanggil sebagai social demand tu buang. Yang panggil social demand tu buang. Pilih circle yang develop you punya future demand. Sebab tu saya kata orang 40-an ni dia adalah dipanggil sebagai 30-an dia didesak untuk mencapai sesuatu. Dia ada desakan nak capai sesuatu, dia dah capai. Bila dia capai, dia ada tekanan pula nak prove pada orang apa yang dia capai. That's 40s yang kemudiannya anda rasa anda kena pilih rumah yang lebih besar, anda kena ada itu, anda kena ada ini, anda ada kena ada itu, kena ada ini. Maka saya bagi tahu kata, anda nak benda tu kalau anda tanya diri anda sendiri, anda tak nak pun. Tapi kerana circle, macam saya kata tadi makan kan, di rumah ni anda makan sikit je. Lepas tu saya bagi tahu kata dekat tuan-tuan kan, tuan-tuan tak fake pun, tuan-tuan makan sopannya di rumah. Tapi tuan-tuan jumpa circle dan circle ni ada euforia. Masalah circle ni dia berkongsi euforia. Kita punya kegairahan sikit, warning sikit, warning sikit, warning sikit. Setiap orang bagi 20% kegairahan dalam circle yang ada 20 orang, 10 orang. Berapa banyak kegairahan tu melonjak. Tuan-tuan makan makan gini. Circle yang kemudian bawa tuan-tuan. Dia ajak tuan-tuan beli motor. Circle tu kata tak cukup, kita kena touring. Circle tu kata touring pula tak cukup. Kalau setakat ni kita kena touring yang 2 minggu. Maka ramai orang hidup kerana mereka percaya diri mereka akan dijustifikasikan oleh orang lain. Yang menjadikan kita terbeban adalah untuk membeli nilai. Kita nak kena bayar nilai tu. Saya jumpa kawan-kawan saya tuan-tuan yang beli motor besar. Sebulan sekali, lepas tu tak bawa. Pada waktu dia nak membeli yang dia kata this is my value. Value dia nak dia beli. Pergi tanya dia, pergi tanya kawan-kawan tuan-tuan yang betul-betul beli motor besar in the age of 40. They're not enjoying like budak 20s. Budak 20 beli motor kerana itu life dia. Budak 30s beli motor kerana dia rasa itu achievement dia. Yang hang 40 baru nak pergi boli, nak buat apa kerjaya pun dah berat. Tanggungjawab pun dah penin. Bini dia pula nak manja lebih. Yang dulu kita tinggal 3 hari 2 malam tak apa. Allah kita tinggal 3 jam 14 kali call pula dah. Allah dia pun dah insecure dah. Kita ni dah naik motor besar. Lepas tu duk pi ni dia risau lah dulu. Tak macam ni. Maka saya beritahu pada tuan-tuan, kebanyakan usia 40 yang kita menjadikan kita mengalami dilema yang sangat teruk adalah kita kena masuk dalam circle yang kita nak kena prove. Dan most kawan-kawan saya masuk dalam circle 40s. Dia spending for nothing. Dia spending to prove. Sebab tu tuan-tuan tengok kan, kalau orang 40-an jumpa, saya tak mau komen lah. The 20s dia main warung mama, the 30s dia main dekat kafe. The 40s dia main lah lobby hotel, tak tahulah dekat mana. Tuan-tuan main ikutlah circle tuan-tuan. Tuan-tuan dengar dia orang buat. Tuan-tuan pergilah dengar dia orang buat. Tuan-tuan rasa kadang-kadang kualiti budak sembang dekat warung, dekat restoran lagi baik. Patah balik tengok budak 30-an sembang dekat dia punya kafe lebih baik. Because they are talking about their job, they are talking about dia punya future, they are talking about dia punya challenge. Kita 40-an duk bercerita angan-angan. One day ni. I don't know bila hari the one day will coming. Kerana kita rasa dengan kita ada kereta, dengan kita ada semua benda ni, kita ada duduk sembang dekat lobby hotel, kita kan conquer the world. Kita boleh cakap apa saja. Kita boleh cerita. Esok bulan kita nak beli, berkelahi pula. Kau nak beli belah mana? Aku bayang ni sampai jadi bengong macam tu. Circle of 40s. Saya jumpa banyak kawan circle of 40s. Jangan gelak. Kalau tuan-tuan belum berumur 40-an, jangan gelak. Kalau dah umur 40-an, tuan-tuan gelak. Saya kata tuan-tuan berada dalam circle tu, jangan buatlah saya rasa kan pula. Tuan-tuan berada dalam circle tu. But this is a reality. Saya jumpa banyak kawan saya circle 40-an. Especially kalau you come from nothing. Dia bermula daripada zero. Masalahnya majority ni 70% orang Melayu ni come from zero. 10% je anak orang kaya yang pakai seluar pendek pergi shopping tu. Lepas tu kita
duk tengok atas bawah. Mamat ni tak tahu kata ni dia main tempat ni duk pakai seluar pendek pula. Kita baru nak belajar pakai seluar mahal, seluar golf belang-belang lah. Baru nak belajar pakai apa semua. Mamat tu kecil-kecil, pak dia bawa pergi tu lah. Dia kencing situ ya, dia kecil main. Waiter tu duk main light yang kencing dia, umur 2 tahun dia dah main dah situ tempat orang kaya tu. Kita baru masuk dalam circle. Poti duduk rumah lah, fokus dekat kerja, belajar homi sikit. Pasal rumah ni dia ikat kita pada satu disiplin. Untuk kita tak diasporakan kita punya apa yang saya panggil sebagai, tahu tak, diaspora ni kan dia tumbuh, dia kan percambahan bunga kan, dia tumbuh. Diaspora tu bahaya. Kita mix dengan grup ni, dia tumbuh aktiviti ni. Kita mix dengan grup ni, dia tumbuh aktiviti ni. Akhirnya kan pokoknya tak ada. Dia diaspora dia banyak. Jadi last kali kita ni fokus tak ada. Network dia banyak. Tanya network, sesen tak bawa hasil. Mengeluarkan hasil lagi ada. Fortis adalah homi. Rumah, kerja pun dah berat dah. Fokus work, jangan tambah beban yang tak perlu. Dan kalau dia bukan satu benda, lifestyle ni, tuan-tuan tahu apa maksud lifestyle? Lifestyle ni bukan life demand. Life yang kita beli kerana nakkan style dia. Itu orang panggil lifestyle. Lifestyle ni bukan keperluan, dia bukan life demand. Satu life yang kita beli. Kita beli untuk dapatkan gaya tu. One of the biggest fake area yang kita develop adalah lifestyle. One of the biggest fake area. Sebab tu mereka sebut trend, mereka sebut lifestyle. Because mereka tahu manusia yang hidup dalam insecure, manusia dalam hidup dalam vacuum yang kosong, orang-orang dalam dunia perniagaan tahu, tell them something, jualkan pada mereka sesuatu supaya mereka yang merasa diri mereka kosong dan tak ada vacuum ni, they will beli, mereka beli kita untuk lifestyle. Masalahnya pula yang membeli tu tak mencapai tahap lifestyle tu. Mangkuk yang buat idea ni bagus dah, dia bawa keluar Ferrari untuk orang berkelas Ferrari, dia bawa keluar benda, dia bawa keluar semua untuk orang berkelas yang setara dengan tu. Nak harap dia orang yang berkelas tu dah tak perlu lah benda tu. Dia ada keyakinan diri yang sangat kuat kan. Dia pergi meeting naik Grab je, dia tak pergi beli barang tu dah. Dia pakai jam biasa, jam supermarket, dia pakai jam koroi je lah, jam GM je. So he's smart enough. Nak harap dia discuss, dia decide untuk orang tu. Yang untuk beli kita yang tak mencapai tahap tu. Konon dengan tak jam ni, Cik Abu, saya rasa perniagaan kita akan menjadi lebih maju. Tengok Cik Abu, tengok dia pakai jam tu 15,000, Cik Abu yakin dia seorang yang ada kemajuan. Padahal dia cakap tu, Cik Abu dah tengok dah, hang ni memang Abu tu berdebu, hangus kalau aku tak duit ke hang. Ya, betul lah. Dia pakai dia. Saya cerita ni dekat tuan-tuan. Bukanlah nak kata suruh gelakkan siapa-siapa. Tapi saya fikir tuan-tuan pun faham. Berapa banyak yang tuan-tuan beli daripada kehidupan ni adalah tuan-tuan inferior. Berapa banyak kita involve dalam kehidupan ni kerana kita terpaksa beli that lifestyle. Walaupun dia tak membantu, bukan itu hidup yang kita nak pun. Tapi kita, kerana kita percaya itu adalah mitos untuk menjadi sebahagian daripada entiti tu, kita buy. Tapi saya bagi tahu dekat tuan-tuan, baju tak boleh mencerdikkan otak. Baju tak boleh mencerdikkan otak.